Hi, welcome to my YouTube channel Tia Arifin. Jadi hari ini Tia memakai baju light yellow. Sebenarnya Tia nak pergi ke satu majlis yang sangat meaningful. Yes, salah seorang sahabat Tia. InsyaAllah dia akan ke the next step. I think this person kan, dia macam ibaratnya dia punya quotes tu kan, kesabaran tu akan membuahkan hasil, dan InsyaAllah orang baik akan berjumpa dengan orang baik. Itu yang Tia boleh nak share. Tia sangat happy dengan this journey. Walaupunlah awal-awal mungkin banyak perjuangan yang dibuat, tapi Alhamdulillah hari ini adalah hari yang salah satu one step kebahagiaan InsyaAllah. So Tia akan pergi ke sana. You guys pasti dah tahu dah ke kenduri apa kan, dan semoga juga doakan semoga dipermudah dan semoga segala urusan dilancarkan nanti. Tak sabar, sekarang pun aku dah sebab dah, tak tahu nanti macam mana. So semua kita pakai baju yellow, light yellow. I love this. Dia tak pernah pakai baju macam ni, terus macam cantik pula. Warnanya jadi naik seri kan. Kan, what do you think guys? So kita dah sampai dah. Excuse me. So apa perasaan Bi? Happy, bahagia untuk I know. Yeah. Okay, let's go guys. Okay, kita dalam majlis. Belum mulai lagi. Tadi Tia jumpa Bella, tapi udah mau mulai, jadi kita harus turun. Semua cantik, semua pakai baju warna kuning dan sangat sweet. I think perpaduan warna tu adalah sangat smooth lah. Tak sabar ni, kita rasa macam cantik. Dia macam Queen Mahdi dengan Cita sama. Warna dah so cute. Cute. Ini Kun. Kejap. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. cepat subscribe sekarang. Subscribe now. Mekar perlahan bagai embun di taman. Setiap detik doa jadi saksi. Takkan ku biarkan cinta ini pergi. Permulaan kisah kita di sini. Bersaksi langit, bersaksi bumi. Tapi hari ini bukan makan-makan. Hari ini sebenarnya kita nak minta jadi saksi untuk niat yang murni yang kita nak bawakan. Kita nak letak tanda, kita nak simpul janji, dan yang paling penting kita nak bina jambatan silaturahim antara dua keluarga besar ini. Jadi secara eksklusif dan buat pertama kalinya kita nak ucapkan selamat datang ke majlis pertunangan Bella Azila dan Wadi Said Sadiq. Bismillahirrahmanirrahim. Pada para hadirin pertama kali, syukurlah alhamdulillah kepada Subhanahu wa taala kerana dengan ini, dengan izin kita semua dapat berkumpul dalam suasana yang penuh intim, sederhana dan selesa. Hari ini saya sebagai ayah dan wakil keluarga datang dengan rendah diri nak bertanya kabar secara rasmi di depan semua saksi yang ada di sini. Hajat kami memang satu sahaja. Kami nak melamar anak sulung Tuan Awan, iaitu Bella Azila, untuk dijadikan tunang kepada anak saya saja. Kami datang membawa sedikit tanda sebagai janji yang kami memang serius dengan niat ini. Kami harap sangat pihak keluarga Bella dapat terima niat baik kami dengan tangan terbuka. Itu dia pihak lelaki daripada Abuya kepada Wadi Said Sadiq, Encik Saidul Rahman telah pun menyampaikan hajatnya. Jadi sekarang tiba masa untuk wakil pihak perempuan, iaitu ayah kepada Bella Azila, Encik Awang Azila, untuk menyampaikan jawapannya. Dah sedia Encik Awang? Jadi jawapan dah ada, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak kepada keluarga Said Sadiq. Kami sebenarnya rasa sangat berbesar hati dan bersyukur dapat berkumpul dalam majlis hari ini. Mendengar hajat yang disampaikan tadi, saya pun tidak akan mengambil masa yang lama untuk
bercakap panjang. Kalau dah itu hajatnya, kami dengan rasa penuh bersyukuran, rendah diri, menerima hajat tersebut dengan hati yang terbuka. Ya, jadi hadirin sekalian, setelah kita dapat sepakat yang telah pun dicapai, janji telah pun dimeterai, jadi tiba masanya untuk kita saksikan upacara pertukaran hantaran sebagai simbolik ikatan awal antara dua keluarga. Jadi kita mulakan dengan perarakan masuk daripada pihak lelaki. Sungguh cantik, sungguh berseri Bella Astira pada hari ini. Sebab apa? Sebab Bella menggunakan kids suite. Kepada YB Said Sadiq, Puan Sharifah Mahani untuk tampil ke pelamin bagi menyempurnakan acara sarung cincin kepada Bella Astira sebagai tanda ikatan. Ini dia cincin yang bakal disarungkan ke jari Bella Astira sebagai tanda ikatan janji pertunangan pada hari ini. Silakan Mama kepada YB Said Sadiq iaitu Puan Sharifah Mahani untuk menyarungkan cincin. Selesai sudah acara simbolik tadi, kini kita beralih ke sesi fotografi rasmi. Kita ingin jemput keluarga pihak lelaki. Kita jemput Abuya dulu untuk bersama-sama bergambar bersama Mama dan juga Bella Astira. Pertunangan Bella Astira dan juga YB Said Sadiq. Dua keluarga bakal bersatu. Bila kan tandingnya kita akan bagi tahu nanti. Bella Encik Saiful Rahman kita diberikan kepada Bella Astira. Steady, Sadiq. Pada petang ini saya berucap bukan sebagai ahli parlimen, tetapi saya berucap sebagai seorang lelaki yang paling bertuah di bumi. Wow. Dan saya lihat kasih sayang sama dikongsikan oleh Bella kepada anak-anaknya. There's no one more important. Kadang-kadang bila saya baca orang kata, oh, Bella ni dia dah berkahwin sebelum ni, dah ada 2 anak, boleh terima ke tidak? I want to make it very clear here. I love Bella not in spite of. I love Bella because of her 2 children as well, Eden dan Ara. I make that very clear. That's special, istimewa. Dan saya harap Ara Eden, Ara walaupun saya tidak boleh menari sebaik anda, tapi saya harap Ara boleh menerima saya. Alhamdulillah selesai sudah event pertunangan kita hari ini. So, congrats Bella dan Sadiq. Semoga dipermudahkan segala urusan. Dan kedudukan panggilannya daripada Uncle Said Sadiq kepada Daddy Said Sadiq.
Okay, what you feeling? Pardon? My brother also have this. Oh yeah, I did. I'm happy for you, you know. Yeah. Give me 5. Can I bring my daughter this one? My daughter this one. Ara, I have 3. Can I bring 3 of them? Sure? Promise? Alright, okay. Later, as my mommy, Auntie Tia want to bring them. Okay? Oke, alhamdulillah selesai sudah acara pertunangan Bella dan Syahsyadik. So hari ini kita terus pulang. Jadi kita doakan semoga semua kenduri dan acara-acara selanjutnya dipermudahkan. So guys, jangan lupa like, comment, and subscribe. What do you think guys? Apa perasaan you guys ketika Bella dan Syahsyadik bertunang? Coba komen. Bagi tahu ya sedikit. Okay dah lah. Okay, so what you feeling? What do I feel right now? Happy, excited dan macam tak percaya adik kesayangan yang sebenarnya rasa macam abang kepada saya is now married. Belum married lah. I mean engaged. Aku dah excited. Dah, Didi happy tak Didi? Happy, Alhamdulillah. Akan berjumpa dengan Dola hari-hari? Ayo. Itu je yang Didi macam susah sikit kan. Apalah, at least kita tahu pasal planet banyak. Okay Dola, thank you Dola. So next Dola pula. InsyaAllah. Tengah mencari kita ni? Tengah. Okay, so please guys. No rush. We make money first. Yeah. Okay, bro. Okay, See you, man. so guys itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Thank you, tengok tahu. Ada subscribe belum? Subscribe sekarang. Thank you for support. Jumpa di next video nanti.